Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kepada semua penonton podcast Mek Kelantan. Saksek Mek Kelantan. Kita berada di episod kali ini ketika bulan Ramadan 1447 Hijrah. Jadinya bersama dengan saya di sebelah kanan ni, kalau kerja di UPKN, tak tahu UPKN tu ke apa, saya sebut je lagi, mesti akan kenal lah. Saudari yang diberi nama oleh ibu dan ayahnya, iaitu Siti Zahidah Ramli, ataupun kita panggil Ustazah Zahidah deh. Kau nak panggil Kak Dah kau kan? Saya ikut. Boleh belakang. Boleh belakang. Nak panggil Mek Kelantan pun boleh lah gitu deh. Boleh. Okay, jadinya asalnya orang Gua Musen. Yeah. Jauh ni kita cari orang Gua Musen. Boleh kau mari Panji ni. Jadinya jari juga kita jumpa panel asal Gua Musen ni. Sebelum-sebelum ni banyaknya orang alik area Kota Baru ni lah benarnya. Jadinya rezeki boleh berbangga. Siapa mungkin penonton kita ada orang asal Gua Musen ni, boleh carilah Ustazah Zahidah ni, buat connection korang lah. Sedikit latar belakangnya, mendapat ijazah sarjana muda syariah daripada KIAS di Kelantan ni. Learningnya hijau sebagai penolong pegawai UPKN ni ke apa? Urus setia penerangan dan komunikasi Kerajaan Negeri Kelantan, dan juga mantan lah pembantu dakwah halakot Gua Musen. Tapi sebenarnya kalau ikut loan ini mengajar jugalah deh. Di masjid dan surau mana-mana ada jemputan lah. Ada pergi juga. Dan pencapaian ni menarik ni. Tahun 2025 baru lagi beliau mendapat naik johan Qari'ah, pertandingan tilawah dan hafazan peringkat jajahan Gua Musen. Mantap ni. Kita punya panel hari ni kenalah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu orang Kelantan 1000 bulan. Jadinya kita nak masuk sebab kita duduk pertengahan Ramadan, kita bakal jumpa lah dengan 10 malam terakhir. Yang mana satu tempoh waktu yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Dinanti-nantikan jenera pun ramai juga 10 malam terakhir ni. Ada awal-awal dia semangat, ujung-ujung ni kadang-kadang ya duga masing-masing kan. Okay, jadinya tu sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan episod kali ni dengan kita punya panel. Jadi kita akan masuk kepada segmen Sekilas Jiwa. Ini kita nak berkenalan dengan lebih lanjut sikit. Sebab tak bunyi suara lagi panel kita ni. Kita nak tanya jugalah, dia ni orang lagu mana ni sebenarnya. Jadinya saya akan bagi antara dua pilihan lah. Okay. Benda dalam hidup kita biasa je. Untuk saya pilih, dan saya boleh ayat lah, saya prefer gay ni sebabnya bapa. Gitu. Jadi soalan pertama, Kak Zahidah. Bulan Ramadan ni, kalau Kak Zahidah sendirilah, Kak Zahidah lebih prefer ataupun lebih suka untuk fokus kepada amalan-amalan tertentu ataupun nak fokus lebih kepada membaiki diri? Mana Kak Zahidah lebih nak fokus kalau tiap kali masuk Ramadan nak fokus kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim podcast dan moderator sahabat saya. Sebenarnya saya ni dua-dua saya refer. Dua-dua saya nak. Kalau dah ada amalan, nak meningkatkan. Okay. Kalau yang kurang baik, nak perbaiki. Sebabnya walaupun kita dah ada amalan ni, tidak kata tak apalah tinggal dulu, nak kejar. Sebab ni tahun ni hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak. Tapi kalau kita dah ada, contohnya baca Quran, baca semua sepipi. Tapi sebab kita nak kejar, kalau boleh dapat khatam 30 juzuk dalam masa Ramadan, di bulan Ramadan ni, maka kena pertikatkan lagi ilmu tu. Jadinya prefer dua-dua lah. Dua. Maksudnya bergerak seiringan. Gitu tak. Ya bukan setakat orang apa nyanyi lagu ke joget nak beriringan ni. Amalan perbaiki diri pun kena beriringan. Kena seiring. Okey, jadi soalan seterusnya. Kalau untuk beribadah lah, Kak Zahidah rasa lebih tenang untuk buat di rumah ke di masjid? Kalau preference di? Kalau saya lebih tenang buat di masjid. Dan saya ni sebenarnya baik duduk di Gua Musen, sekarang ni duduk di Kota Baru. Saya suka berhijrah.
Okey. Maksudnya malam ni akan pergi masjid ni. Besok pergi ke masjid ni. Masjid hopping. Jadilah sekali tu dia rasa masjid mana dia boleh dengan jiwa dia. Paling sedap sekali bagi dia. Okey. Jadi bila dia rasa jiwa dia kena masjid tu, Sapafir. Lagu tu lah. Sebab saya rasa bukan kita nak cerita email ni. Bukan kita nak cerita email, tapi kita nak tengok suasana dan kita nak rasa okey ni wait di masjid ni dia rasa lain sikit. Kena kalau tak email Mesir tu lain lagi. Yalah, dia punya suasana dia tu lah kita cari. Nak ke suasana lah. Okay, soalan seterusnya pula. Kalau baca Quran lah, especially bulan Ramadan ni, kalau Kak Zahidah prefer bacanya lepas subuh ke ataupun lepas tarawih? Awak rasa sedap nak duduk baca? Kalau saya refer selepas subuh. Okay. Sebabnya walaupun sebelum ni, sebelum pergi kerja tu, waktu niat saya cari rumah dekat dengan masjid. Jadi Alhamdulillah, sebelum masa saya dapat berhijrah ke Kota Baru ni, saya duduk di Bunuk Payung. Agak jauh sikit lah dengan tempat kerja. Tempat kerja tu dekat dengan masjid. Dengan masjid. Tapi saya kata, ya Allah, nak puasa dah ni. Tapi tak ada lagi. Kalau boleh puasa, sebelum saya pergi kerja, kalau boleh saya nak pergi tadarus dulu. Jadi duduk cari. Alhamdulillah. Tiba-tiba tengok dalam iklan Facebook, ada bilik kosong dekat masjid P2 Gang. Jadi Alhamdulillah, rumah tu hanya depan tangga je. Rezeki. Jadi selepas pada kata, sebelum pergi kerja, boleh pergi dulu bertadarus masjid dengan mak-mak di P2 Gang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jadi prefer lepas subuh lah kalau baca Quran ni. Dan satu rezeki jugalah orang yang boleh rumah dekat dengan masjid ni benar. Takut duduk dekat tapi tak degi juga ni. Muhasabah lain lah pula tu dia. Okay, jadinya kait jugalah kalau pasal Ramadan ni mana-mana di Malaysia ni famousnya makan ni. Makan ni kat Zahira. Jadinya time mulai puasa ni boleh share sikit lah kot. Buah kuih ke apa Ustazah? Saya nak kuih ni saya kuih sebenarnya. Kuih beri tapi kata favourite lah. Kalau Kelantan kan onde-onde. Onde-onde. Kalau masuk Ramadan ni sahur kan onde-onde. Onde-onde dengan aku. Tu benda yang sahur. Kalau di Kelantan. Sebab tu kalau orang duduk belah luar pun dia tak rasa suasana onde-onde belah Kelantan dengan belah luar. Lain. Jadi dia kena klik Kelantan juga. Barulah orang baru jeli kot. Okay, beres. So kita kenal dah skill jiwa kita punya panel pada hari ni. Orangnya suka lah ngaji Quran lepas subuh. Kalau boleh rumah dekat dengan masjid tu dia boleh benar. Sebagaimana dia duduk lah ni. Dan juga dia lebih prefer masjid. Lebih prefer masjid ni dia suka pergi banyak masjid. Itu antaranya lah. Nak tahu lebih lanjut kena berkenalan luar lah. Jadi kita masuk Ustazah pada kita punya topik pada malam ni iaitu orang Kelantan 1000 bulan. Tapi sebelum kita pergi kepada berkenaan dengan 10 malam akhir dan sebagainya. Sebab tadi saya ada share Kak Zahidah ada ustazah kita ni lah ni duk kerja di penerangan lah kerajaan negeri. Jadinya walaupun bekerja secara profesional lah kita kata, tapi join pertandingan tilawah hafazah tahun lepas. Waktu dia lagi ngajar dan sebagainya. Jadi lagu mana Kak Zahidah boleh maksudnya dengan umur pun muda lagi kita kata tak? Tak masuk lagi 40 jadinya lagu mana Kak Zahidah boleh mengekalkan roh dakwah. Walaupun lo ni kerja di sektor pentadbiran KJM. Payah kalau orang dia masuk kerja KJM Kak. Vibe dia lain lagi. Tapi ni walaupun masuk kerja profesional di kerajaan, tapi masih lagi ada roh dakwah kepada masyarakat tu. Kalau boleh share sikit untuk kami. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya saya ni letak saja pada diri saya. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sesungguhnya sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalau nak ikutkan masa agak penat. Betul. Sebab kita duduk di jabat seharian dah banyak kerja yang kena buat. Tapi selepas saya convoy daripada convocation daripada KIAS pada 2017, saya tubik je daripada KIAS terus sebenarnya dorong yang mak ayah lah. Sebenarnya dorong yang mak ayah. Mak saya pun seorang tenaga dakwah. Ngajar. Dia pegawai, saya pembantu. Dia pegawai, saya pembantu. Jadi dia kata dah mana suruh isi borek untuk ngajar ni bagi dakwah halaqat. Saya pun fikir saya rasa kita dah ada ijazah tak silap kot. Okay. Jadi saya pun
ambil juga cabaran ni sebab saya rasa di Gua Musai, untuk melemah sahabat saya di Gua Musai ni ia agak ada kawasan yang terpinci, jauh-jauh. Jadi dakwah ni nak sapa agak bukan semua orang nak. Peluang tu tak bukan merata-rata budak. Ya, betul. Jadi saya ni bila masuk mengajar bermula daripada 2017 sehinggalah 2023, saya ngajar sampai satu masa saya rasa sangat berdosa dengan Allah Ta'ala. Ada satu kawasan perumahan ni saya pergi ngajar, makcik yang umur 91 tahun. Dia mari temu dengan saya, dia kata, "Ustazah, saya ni tak pandang ngaji, alif bata saya tak tahu nak baca. Saya balik, saya menangis. Sebab saya rasa, ya Allah, rasa bersalah bila masih ada lagi orang yang tak tahu pun nak membaca Al-Quran. Walaupun Muslim. Ya, alif bata." Saya kata, okey. Saya pun cubalah interaksi dengan dia. Saya kata, kalau sebelum ni saya cuba tanya dia, kalau waktu malam, masa mana makan? Dia kata, akan masak selepas maghrib dan akan makan selepas isyak. Saya kata, ubah jadual. Masak sebelum maghrib, makan pun sebelum maghrib. Kita ni, waktu solat sebenarnya, yang paling jauh, waktu subuh, isyak dengan subuh. Waktu paling singkat adalah maghrib dengan isyak. Jadi, ubah diri tu. Bagaimana kita nak ubah diri kita? Ubah diri dengan ambil waktu yang sejam lah, lebih kurang kan. Waktu yang Allah bagi ni sejam. Cuba menghayati. Dia pun ngaji dengan saya. Saya sebenarnya, saya rasa bersalah buat apa? Ada yang nak ngaji kitab, bab solat, bab taharah, ada nak betul bab semaya, ada nak betul bab baca Quran. Saya kata, ya Allah, saya rasa penat sebab banyak benda mereka nak tahu. Tapi saya rasa perlu. Sebab tu sekarang ni, walaupun saya dah bekerja di sektor penjabat awam, saya rasa perlu kerana silap tadi lah masih ada lagi yang memerlukan masyarakat yang masih memerlukan ilmu. Macam hari ni pun saya sebenarnya baru selesai kuliah di Masjid Nurul Huda di Makasturi. Jadi selesai je kuliah tu mari sini. Maksudnya perjalanan mari sini pula tu lebih kurang 4 jam. Dengan jam lagi 4 jam. Tapi kerana nak kongsi ilmu, saya rasa perlulah. Sebabnya kalau nak ikutkan, baik saya duduk relax lah. Duit dah ada. Duit dah ada. Macam sekarang ni pun, habis kerja pukul 5, saya masih belajar ngaji di Masjid Pitugang sehingga pukul 6. Lihat sekejap, malam masih mengajar secara online tentang Al-Quran. Hujung minggu memang tak ada masa free. Pagi, petang, Jumaat Sabtu itulah waktu untuk saya kuliah. Ada je masjid yang minta. Jadi itulah sikit banyak yang saya buat. Alhamdulillah. Yang mana kita rasa satu perkara anak muda, terutama anak muda Kelantan, untuk kita contohilah. Saya sendiri pun kena contohilah, maksudnya bagaimana kita untuk turun kepada masyarakat, apa kita panggil, mengisi ruang-ruang lompong yang diperlukan lah. Sebabnya tak semua orang ada kemampuan dan peluang untuk mendapatkan ilmu agama. Budak-budak kalau mengaji ma'had lain ni, kita kata dia belajar secara tak langsung, tapi ada golongan masyarakat kita ni dia tak terdedah dengan benda gini. Jadinya orang-orang serupa dengan Ustazah Zaidah, ataupun seangkatan dengannya, saya rasa mungkin ada batch-batch di luar sana, ataupun mungkin junior-junior tak. Kita kata kalulah walaupun dah bekerja, ada kita panggil gaji tetap ni, tapi jangan lupa untuk menyumbang juga kepada masyarakat mengikut kemampuan masing-masing. Jadi disebabkan kita berada di bulan Ramadan, jadi saya nak tanya sikit lah mengikut pengalaman, walaupun ni tengah dah lebih kurang, pengalaman Ustazah sendiri ataupun pandangan lah, pandangan peribadi, gapo kelainan suasana Ramadan di Kelantan ni berbanding dengan negeri lain? Atau mungkin Kak Zaidah belum kerja Kelantan ni, kerja dah luar ke? Ada tengok beza rupanya. Aku lah boleh cerita sikit. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya memang sangat beza lah antara puasa di Kelantan dengan puasa di luar. Sebab kadang-kadang saya ni suka juga, macam tadi saya kata suasana masjid. Jadi suasana untuk menyambut Ramadan, kebanyakan saya ni, saya suka juga pergi luar negeri dulu. Macam contoh, kalau tahun lepas saya tak keluar, kalau tahun 2024 saya keluar pergi ke Putrajaya. Saya pergi solat di Putrajaya. Tapi
boleh rasa suasana tu sangat berbeza. Kerana di Kelantan ni, alhamdulillah, kerajaan negeri Kelantan, waktu 1990, almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, dia buat satu tapak di Pak Seng sekarang ni, dipanggil Padebah tu, dia panggil Qaryah Ramadan. Qaryah Ramadan. Iaitu perkampungan Ramadan. Dia buat dengan kemah lebih kurang 10 kali 10 je. Memang Macam kita di Kelantan lah. ni, kita di Kelantan ni ada masjid lebih kurang 550 buah masjid, kan? Tetapi Tok Guru ni punyalah jauh pemikiran dia supaya rakyat ni dapat pahala bersama di bulan Ramadan. Jangan tinggal saja. Tak selalah dengan cari hal duit, cari hal dunia, tapi bab ibadah ni jauh. Ketinggalan. Jadi arwah almarhum Tok Guru ni dia buka kemah 10 kali 10 mewujudkan program tahunan di bawah kerajaan negeri, iaitu program Qaryah Ramadan dulu. Jadi tidak ketinggalan lah orang nak jual, kan? Orang nak jual bazar Ramadan ke, orang jual di bazar Malay, kan? Jadi tidak ketinggalan. Dia boleh pergi semaya sekali. Buat situ. Orang walaupun tak ramai 50 orang, tapi sikit lama-lama macam sekarang ni, alhamdulillah, daripada tapak yang buat di Padebah tu sudah beralih ke dataran warisan stadium. Dulu kemah 10 kali 10. Sekarang ni kemah yang sangat besar dapat memuatkan lebih kurang 1,000 orang. Dengan ekornya dan lebih saya suka tu, saya pernah dengar cerita yang ada sanggup orang luar cuti bekerja 1 bulan tanpa gaji, sewa dekat KTC, semata-mata nak mari duduk Kelantan nak menghidupkan Ramadan. Allah. Dia kata sebab tak sama Kelantan, puasa di Kelantan dengan belah luar. Jadi dia kata tak apa, saya nak cuti 1 bulan tanpa gaji, saya nak pergi duduk Kelantan. Dia sewa KTC sebab di Kelantan ni bermulanya start pagi je, subuh, sehinggalah nak buka puasa pula, sehinggalah malam esok tu kuliah ilmu berpanjangan di Madinah Ramadan. Dan saya lebih suka, macam saya ni lebih sukalah sebab apa kita duduk di Madinah Ramadan tu buka puasa bersama. Dan orang kata bazar Ramadan terbesar pun di Madinah Ramadan, di stadium parking stadium tu. Jadi bila kita untuk buka puasa ni pula, kita duduk je. Dia rasa lebih kurang apa kita duduk Mekah. Ramai-ramai. Ya, ramai-ramai. Kalau hujung minggu tu lebih ramai. Masa sebab family. Kalau kita ni ada kawan-kawan, kita duduk dengan kawan-kawan. Jadi waktu kita duduk ni, ada sukarelawan akan buat mari dulu kurma, kuih akok, macam-macam. Dan hasil semua ni adalah sumbangan daripada masyarakat orang ramai. Jadi letak kuih, kita makan dulu kuih. Sambil tu kita dah ada wuduk. Siap makan kuih. Okey, bila dah mula iqamah. Solat dulu. Kita siap je sembahyang maghrib. Sukarelawan mula jalan atas nasi depan. Jadi tak perlu bubuk pun. Tak perlu bubuk. Mungkin suasana ni tidak ada di negeri lain. Tapi alhamdulillah dengan bila nampak Kelantan buat gini, dah ada Terengganu yang mula tiru. Jadi pahala rakyat Kelantan yang menghidupkan tu dapat pahala secara tak langsung. Itulah yang dapat kita menghidupkan. Alhamdulillah. So kalau tengok tentatif Madinah Ramadan setiap tahun ni penuh lah kita kata. Kalau tersilap saya tahun lepas saya tengok 3 jam. Ya, betul. Demo ni macam tak tidur ke demo ni. Sebab dia kalau belah pagi dia ada kuliah tafsir daripada tuan-tuan guru yang hebat, ustaz-ustaz yang hebat. Kemudian petang tu program bersama anak muda. Malam tu saya pernah bertalaki dengan Ustaz Isyan. Lepas pada tarawih, okey, dia kata siapa nak bertalaki surah Al-Fatihah. Maksudnya klinik Al-Fatihah, betul kan bacaan Al-Fatihah. Jadi rasa takut lah walaupun kita duk mengajar kan, belum tentu kita pun betul kan. Betul. Tapi sebab tu kita ni kena sentiasa menggali ilmu. Walaupun kita dah ada ilmu, kita kena menggali lagi ilmu. Jadi bila betul Al-Fatihah ni, alhamdulillah lah, okey lah sikit. Lega lah kita nak ngajar orang boleh. Maksudnya kita tu betul lah sikit. Okey. Jadinya bila duk sebut tadi pasal jadual Madinah Ramadan ke apa semua tu, hak tu kita panggil hak di peringkat kajian negeri buat. Jadi sebagai masyarakat ataupun orang awam kita, orang biasa lagu mana kita boleh susun amalan harian yang sesuai dengan Ramadan, kita hijaunya ke apa supaya kita tak rasa terbeban. Gitu. Kan tu? Yang pertama kita wajib kena dahulukan semaya. Bila kita ni letak semaya, kita kena susun jadual. Kena susun jadual. Kalau semaya sebelum ni, kita ni agak ketara lah. Kalau hijau kajian ni, dia akan pulung dulu hijau dia. Betul. Buat hijau dia. Tambah-tambah, kalau bila masuk je Ramadan, jadual akan berubah. Sebab tidak ada waktu rehat. Kalau kami tu balik 3 paling awal,
Maka bila bulan Ramadan 2.5 paling awal. Jadi tak apalah, dia letak solat rumah lah. Tapi dia tak tahu dalam perjalanan dia nak balik solat rumah tu, hidup lagi ke, mati ke, accident ke. Jadi kita kena mulakan, wajib kena dahulukan. Kalau sebelum ni kita solat lewat, kena buat jadual, gapo, betul niat dulu. Okay, betul niat, kena solat awal waktu. Kita kena amalan kita dah ada tu, kita kena istiqamah. Jangan bila Ramadan kita nak pecuk di bulan Ramadan, hak kita dah pernah buat ni, macam baca Quran, kita pun tinggal nak kejar tu. Bila kita nak kejar baca Al-Quran siapa nak habis satu juzuk satu hari, menyebabkan kadang-kadang waratil Quran tartila, bacalah Al-Quran secara tertil, tapi sebab kita nak kejar satu juzuk tu dengan tajwidnya tak betul. Kita kena banyak bertadarus, kita kena banyak menuntut ilmu. Inilah antara kata amalan-amalan yang kita boleh susung lah untuk di bulan Ramadan ni. Kira yang lebih baik adalah benda yang kita mampu dan konsisten. Ya, betul. Berbanding dengan kita nak kejar buat banyak dan sebagainya, kita rasa terbebel lah kali kita tinggal belakang. Okay, jadinya tu sebagai kita lah, masyarakat awam kita kata dah, guru tu lain lah kan, level jadual dia lain pula kan. Okay, jadinya bila kita pasal susun jadual apa semua saat ni secara umum, kita nak pergi detail sikit. Lebih kepada peranan wanita pula dalam nak menghidupkan suasana ibadah lah, sebab kita Ramadan ni dia sinonim dengan buat ibadah kan, dengan banyak. Jadi lagu mana peranan wanita puan ni nak menghidupkan suasana ibadah dalam rumah, ataupun kalau tak boleh dia nak peranan dia pun sokongan ke orang puan boleh bui nak bina rumah supaya ahli keluarga dari rumah tu hidupkan malam-malam akhir Ramadan ni. Okay, Alhamdulillah. Yang pertamanya kita ni sebagai peranan wanita lah untuk menghidupkan kata suasana ibadah dalam rumah. Pertama, kita kena jadi wanita sebagai pencetus suasana. Bagaimana kita nak mencetuskan suasana? Pasal ayat tadi, solat mesti kena utamakan. Jadi kalau kita melewatkan solat, menyebabkan anak-anak jadi tengok Allah, mak nak suruh orang solat tapi mak pun tak jaga. Kan? Jadi kita kadang-kadang ni kena berlemah lembut juga. Barulah anak nak dengar. Dan orang ni kadang-kadang duduk ngepek semua. Orang Kelantan ni suka ngepek. Dan orang tu ni suka ngepek. Yalah. Ngepek tu bagi dia tu kata rutin hari dah. Dia duduk ngepek. Jadi bila kita ngepek, budak ni seringan sangat. Dia nak sekarang ada pujian. Baguslah Alung hari ni solat awal waktu. Baguslah Alung pergi Quran. Tu maksudnya suasana yang kita perlu hidupkan juga dengan orang kata contohnya solat awal waktu. Kita nak suruh anak kita ngaji, kita kena ngaji. Pergi Quran, ngaji bersama. Okay, mai kita ngaji. Kita tadarus sekali. Walaupun kita ni katalah tak boleh baca. Okay, Ustaz pun ada Nabi pun kena sebut, walaupun kita ni tak boleh nak baca Quran, sekurangnya kita belek Quran. Jadi bagaimana kita nak suruh mencetus suasana, menghidupkan suasana dalam rumah ni? Kita duduk buat bulat teh. Kalau macam saya lah, saya amal walaupun balik rumah, macam mana saya nak amalkan? Saya akan panggil semua anak saudara saya. Okay, duduk sini. Ngaji. Kita tahu kelebihan bulan Ramadan. Kan? Tak sia-siakan. Kita je yang kejar. Kita sahaja yang kejar. Tapi keluarga kita ni kita abaikan. Kesian. Kerana kita faham kelebihan itu bukan semua mari. Betul. Jadi, apa yang saya buat? Saya akan, terutama kita kena jaga bak aurat. Aurat ni kena tekan. Kena tekankan bak aurat kerana bukan kita suruh, Allah yang suruh. Kan? Kalau kita suruh, alah, dia pun akan pandai sini kita. Nak suruh orang, dia sendiri pun aurat tak tutup. Betul. Tapi bila kita royak bahasanya Allah yang suruh, tubik pakai stocking, pakai tudung. Tentu dia akan buat. Kemudian yang ketiga, kita nak bina ibadah le keluarga ni, solat berjemaah. Penting. Penting sangat. Sekurang-kurangnya, ini pun saya amalkan. Balik rumah, kita okay, mai, semaya dah ke belakang. Mai, semaya jemaah. Okay, semaya jemaah. Dan Alhamdulillah, keluarga saya ni duduk dekat. Ni saya cerita buat keluarga saya lah. Maksudnya keluarga saya ni, rumah dekat-dekat belakang, duduk di Gomuse. Jadi kalau hujung minggu tu, kita duduk, semua pakat berkumpul. Bila pakat berkumpul, okay, wajib solat jemaah. Lepas baca Yasin, lepas mengaji, wajib solat jemaah. Bila kita solat jemaah, ambillah tazkirah lebih kurang 5 minit. Untuk memberi peringatan kepada ahli keluarga
tentang dosa pahala. Lepas tu banyakkan baca doa, banyakkan zikir yang ringkas. Kemudian sokongan moral penting juga sebenarnya. Sokongan moral ni penting juga. Puji ahli keluarga, bagus. Kalau kita teruskan amal ibadah gini, mungkin kita tidak akan terjerumus dalam benda yang lain. Okay, terima kasih banyak kepada Sazaidah atas antara lah gapo peranai orang poet ni boleh buat rumah lah. Pertamanya tunjukkan contoh. Lepas pada tu buat bersama-sama dengan ahli keluarga, dan yang ketiganya amalkan perkara amal ibadat kita buat tu secara beramal-amal lah, maksudnya berjemaah. Terutama solat tadi tu antara benda yang kita boleh praktis dan cuba perbaiki dari semasa ke semasa. Jadinya bila kita kecek masuk malam-malam Ramadan ni kan, dia bulan Ramadan ni dia special sehari tu, cuma lebih special di waktu malam dia tu kan. Jadinya gapo benda hak kita paling patut elakkan untuk buat kalau boleh di 10 malam terakhir Ramadan ni? Okay. Yang patut kita elakkan sebenarnya, kita ni hak paling perlu elak telefon. Telefon. Sebab kita dengan telefon kita lalai. Katalah balik semaya tarawih. Bila kita balik main tarawih, kita balik sekejap lah. Sebelum nak tidur ni buka-buka, lepas kabar-kabar tengok pukul 21 dah. Sekejap kita tu dah tak ada dah. Tak ada sekejap tu. Itulah. Kita dengan media sosial sekarang ni, kita duduk di akhir zaman dah. Yang membuatkan kita ni jauh, lalai sebenarnya telefon. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan malam-malam terakhir tu sebagai supaya kita ni jauh dan tidak lalai daripada perbuatan ni, kita kena zikir setiap hari. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir semua. Baca zikir Fatimah. Dan kita kena banyak baca Quran supaya kita ni tidak lalai. Menyebabkan kita ni lalai terutama sebab telefon saya. Kalau telefon ni kadang-kadang tak kata kat orang lah, mungkin saya sendiri pun sebelum tidur buka telefon sekejap. Bila kita buka tu menyebab satu-satu kita belik. Banyak pula benda. Jadi bila kita belik satu-satu, jadi kita akan jauh. Kemudian kita jangan fokus untuk persiapan raya saja. Kadang-kadang kerana kita fokus persiapan raya, kita nak buat biskut raya, nak jahit baju, nak tukar kain lasik, menyebabkan kita ni sampai tertinggal untuk bangun qiyam. Tertinggal lupa nak bangun qiyam. Kadang-kadang 10 malam terakhir ni sebab kita dah tahu Shopee penghantaran tu bila. Jadi kita malam itulah kita pecut untuk shopping. Nak beli barang tu, nak beli barang ni, tu tak say. Kemudian kita jangan putus asa bila mana kita rasa penat. Kita jangan down. Kerana bila kita down ni, kita rasa Allah penat lah. Ada masjid buat 21. Kan kita pun walaupun ada masjid buat 8, ada masjid buat 21, jangan kita tinggal semua ibadah tu. Buat setakat yang kita mampu. Katalah tak ada, sebab kita ni nak cari rezeki juga kan. Buat biskut raya. Walaupun kita buat biskut raya, jangan sampai kita tinggal ibadah solat tarawih. Kerana solat tarawih ni tak ada pada bulan lain. Melainkan bulan Ramadan sahaja. Dan 10 malam terakhir ni pun Allahu Akbar, besar ganjarannya. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini 1000 bulan, baik 1000 bulan. 1000 bulan ni ibaratnya 83 tahun. 83 tahun ni supaya kita lah umur adalah yang rahsia. Tu pun dah rasa tak cekak dah. Okay. Kadang-kadang okay lah, semaya aku 2 pagi lah, semaya siap. Sebab kerana tubuh dah lemah, dah letih. Tu kan Allah. Jadinya kalau boleh kalau orang lah direzekikan Lailatul Qadar 10 tahun, tak boleh 830 tahun. Tak. Kalau cukup 10 tahun full kali dia jumpa sepanjang hidup dia kak. Sama dengan umur Nabi Nuh lah 900 tahun dakwah lebih kurang. Jadinya ni antara kelebihan yang diberikan kepada umat Islam, sebabnya umur kita tak sama dengan umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi kita kena kejar lah kelebihan tersebut. Jadinya benda yang patut dielakkan adalah telefon lah. Ustaz sebut tadi, dari telefon tu ada belakang. Lah ni orang kat duduk situ belakang lah 5 minit nak tengok tapi jadi 2 jam. Jadi 2 jam. Kadang-kadang tengah abang esok dah cerah. Tak boleh kira deh kalau dengan telefon ni kak. Jadinya bila sebut hal telefon ni juga, dalam dia ni benda orang duk create gunanya. Ada create banyak, kita istilah Kelantan topik ni. Create gunanya adalah media sosial. Jadinya dia ada satu budaya lah macam
contoh awal-awal tadi kita ada sebut Ustaz Zakir pergi masjid tu masjid ni kan. Jadinya ada setengah orang dia suka update. Malam ni dah masjid ni contoh kan. Jadi budaya konten Ramadan dia mula-mula tu dia nak share benda baik lagi. Tapi lama-lama dia jadi macam kejar untuk buat konten. Jadinya lagu mana budaya ni hari ini, adakah dia membantu untuk meningkatkan ruh ibadah ataupun dia mengganggu untuk ruh ibadah tu sendiri pada pandangan saya lah. Pada pandangan saya sebenarnya kita kena tengok pada konten. Kalau konten tu baik, kita niat sebab innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap niat yang kita nak buat ni bergantung kepada apa benda yang kita nak buat. Kalau niat kita contoh pergi masjid nak kata dan selesai ni tarawih pertama. Nak wajaknya dia tu main tarawih. Tapi kalau niat dia tu memang niat nak menunjuk. Tunjuk masjid ni comel. Sebabnya kalau niat kita tu nak tunjuknya akhlak kita, tu mungkin ada masyarakat boleh ikut. Biasanya influencer ni dia akan tunjuk kan hari pertama buat gapo, hari kedua gapo, dan dia pun ada fans yang tersendiri. Jadi bila fans yang tersendiri tengok ni, bagusnya dia. Contoh yang kita boleh tengok Ali Sata dia bila dia buat satu program yang mana solat subuh seperti Jumaat. Ni benda yang baik kan, dia buat konten tapi benda yang baik. Gitu kita nak. Tapi kalau kita buat konten yang tak baik, maksudnya buat konten ke arah ini dah selesai. Tak ada mesej yang mendalam. Tak ada mesej mendalam. Macam gitulah. Lepas tu kita pun macam duk komen-komen pasal Tok masjid ni tak best lah. Tok imam ni baca slow lah, kena pula tok imam tua. Contohnya bila buat konten aku tu menyebabkan terjejas lah dari sudut ibadah kita sendiri. Ruh ibadah tu sendiri pun boleh terjejas. Kiranya adakah budaya ni mengganggu, dia bergantung kepada niat. Kenapa benda tu dibuat. Ada orang dia memang rasa satu keperluan untuk membina suasana baik, terutama di media sosial. Sebab lah ni orang jarang jumpa peluang di kedai kopi kan, orang tua dah lah kering. Di kafe pun saya rasa kalau dia pergi pun bukan buah kan. Dia minum kopi macam perbualan tu masih tak berlangsung. Tak sebab lah ni semuanya dengan telefon je. Dengan telefon. Jadinya kalau di Maya pun tak lewat suasana baik. Di luar ni kau tak nampak dia. Jadi waktu kita di Kelantan, suasana lagi bila balik tarawih tu suasana makan colek. Makan colek, betul. Waktu makan colek tu dia pun update. Moreh. Susah moreh. Waktu suasana di Kelantan tu tak boleh nak lari. Boleh pula ke apa? Colek kering. Apa dia. Tu saya rasa tak jauh negeri lain kita mau lalu. Moreh. Menu lain-lain. Kadang-kadang baru pagi moreh. Tiap-tiap hari 30 Ramadan 30 hari moreh. Dahsyat lah dia. Tak ada dah kuruh Ramadan. Patut kau kuruh puasa deh. Tapi kau naik makin ni. Jadinya banyak dah kita buat. Daripada awal tu berkenaan dengan apa benda nak kena elok, lagu mana peranan wanita dan apa semua. Jadi kita sepanjang lah sebab yalah kita di Ramadan kita sikat jadi sikat sebabnya bila puasa tu, puasa saya tadi waktu hijau pun dia waktu rehat tu dia dipendek kan. So hanya rehat untuk solat. Jadinya balik ke Jawa tu, tapi dia jadi sikat tu mungkin nak saya makan dari bazar tu dulu. Ataupun nak prepare makan dari buka tu dia masa lain dia tak serupa dah. Dengan skala-skala pada terawih pula. Jadinya kita kata koh sikat, jadi kita pun tak silah ambil masa yang lama juga dengan penonton kita. Jadi gapo lah pesan Ustazah ataupun Kak Zahidah sendiri nak bagi kepada anak muda ataupun orang Kelantan berkaitan dengan 1000 bulan lah kita adanya. Tahun ni mungkin ni masa ni lah ada. Lepas nak jumpa pula tahun depan pula kalau ada rezeki. Jadinya gapo nasihat lah yang nak diberikan kepada orang Kelantan berkenaan dengan Ramadan. Dan kalau boleh gapo satu benda Kak Zahidah nak orang masyarakat ni betul. Time boleh puasa ni kalau betul benda ni. Gapo tu? Silakan. Alhamdulillah. Untuk akhirnya saya ni nak ayat bahasanya bulan Ramadan ni kita satu benda kita kena buat, bahasanya kena pertikatkan amal ibadah lah. Mempertikatkan amal ibadah. Kalau kita dah ngaji Quran, bukan kata ngaji lepas tu tinggal ada. Sebenarnya bukan kata di bulan lain tak ada. Betul. Bukan kata di bulan puasa ni kena ngaji. Bulan lain tak ada, bukan. Sebenarnya bulan puasa ni kena lebih pertikatkan. Sebab Allah sebut pada kita, hadis Nabi SAW menyebut Syahrul Ramadan, Ramadan Syahrul Ummati. Ramadan ni adalah bulan umat aku. Jadi maksudnya satu ganjaran besar Allah bagi pada kita. Bila Allah kata
bulan puasa ni, bahasa Kelantan mudah nak sebut, mu buat ke apa makin boleh. Jadi tu kata kita ni, kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia kita boleh. Tapi kalau kita kejar dunia semata-mata, contohlah kita nak nego, nak cari duit untuk nak beli baju raya, tapi amalan-amalan kerana puasa ni bukan semua. Betul. Dalam 12 bulan ni hanya mari sekali je. Betul. Tapi kalau kita tinggal, kita tak buat, kita tak kerja amal ibadah, kita yakinkah kita hidup akan datang? Tak apalah tahun depan. Tahun depan pula buat benda yang sama tahun depan. Maksudnya dari sudut peningkatan hidup kita ni tak ada. Benda yang sama je. Jadi kalau kita nak buat, harapan saya supaya kita ni kalau tak boleh nak buat belaka, jangan tinggal belaka. Ambil yang kita rasa boleh. Sebenarnya banyak sangat pahala yang kita nak buat. Terutamanya especially wanita. Tengah masak, tengah buat kuih untuk juadah buka puasa. Kita boleh amalkan selawat. Kan? Duk sambil buat kuih. Kadang-kadang dengan kita selawat ni, bukan setakat pahala pada kita. Tapi orang yang makan kuih kita tu, dia akan rasa sedap. Sedap lah kuih ni. Sebab apa? Mungkin dengan sebab kita ni duduk berselawat. Kita buat kuih. Kita duk masak kepada keluarga kita. Duk zikir ni jangan tinggal. Kalau lah kata anak kita ada yang keras hati, bagaimana nak lembutkan hati waktu kita masuk kepada anak-anak keluarga kita ni lah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah yang maha lembut, Ya Allah yang maha lembut. Di bulan Ramadan ni adalah bulan yang mana mustajab doa. Betul. Ni, bulan yang sangat mustajab doa. Tama-tama di 10 akhir Ramadan kita mengejar malam Lailatul Qadar. Kerana bukan setakat kita nak kejar malam Lailatul Qadar saja sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nak ubah diri kita. Nak perbaiki diri kita. Momentum. Jadi kalaulah sebelum ni kita hanya baca satu pipi, pertikatkan. Bagaimana kalau rasa, ya Allah tak mampulah nak habis sehari satu juzuk, kita ada 5 waktu kita solat. Betul. So bagi saya lah, macam saya ni orang yang bekerja macam awam. Ambil masa selepas pada subuh, ambil 4 pipi. Lepas zuhur, sebab kita tidak ada rehat dah, nak pergi makan tu tak ada. Disikatkan. Jadi ambil pula 4 pipi. Selepas asar ambil 4 pipi. Sebab kita tak masuk ni. Sebab kita buka puasa di Madinah Ramadan. Ataupun di masjid-masjid yang buat buka puasa. Kemudian lepas maghrib, kita ambil 4 pipi. Isyak ambil 4 pipi. Maka habislah satu juzuk. Ulang. InsyaAllah 30 Ramadan, khalas selesai 30 juzuk. Betul. Harapan saya supayanya satu lagi, di akhir Ramadan ni, jangan tinggal satu doa. Yang mana doa ni, Nabi SAW pun tak pernah tinggal. Allahumma inna patah kata saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ni maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang maha pengampun dan Engkau suka kepada keampunan, maka ampunkanlah. Tu je. Pendek ni patah perkataan. Antara amalan doa Nabi galakkan lah setiap kali dalam bulan puasa. Antaranya luar puasa ni tak disebut khas lah. Tak disebut khas. Jadi sebab semuanya Allahumma firli. Sebabnya dia ada perbezaan dari lafaz bahasa Arab masuk ghafur dengan afu tu. Yang mana kalau ghafur ni dia diampunkan, tapi benda tu kesan dia masih nampak ada situ. Tapi afu ni dia diampunkan dan kesan tu dihilangkan. Seolah tak dia pernah buat. Jadi itu antara benda kita boleh minta lah, terutama di 10 malam terakhir nanti. Terima kasih banyak Sahidah. Saya rasa banyak, walaupun saya tak pasti singkat ke berapa lama. Saya pun tak khabar dah berapa minit ni sebenarnya. Cumanya rasa macam sekejap je sebab banyak cerita kecek saat ni tu. Harapnya bermanfaat untuk kita semualah, untuk diamalkan sepanjang bulan Ramadan kali ni. Dan walaupun saya share doa tadi tu, kita nak minta share lagi doa sebab kita ada segmen doa Mek Kelantan. Jadinya di segmen doa Mek Kelantan ni, sebelum ni kita minta panel kita untuk share doa kegemaran dia. Jadi tadi doa kait yang boleh puasa ni. Jadi hak ni ada tak satu doa hak Ustazah amalkan sendiri, Kak Zahidah sendiri amalkan setiap hari ke? Ada satu doa yang mana Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Itulah doa yang mana
saya selalu amal. Dan sebab apa saya amal? Supaya saya ni mati dalam husnul khatimah. InsyaAllah. Dan tak mesti mati dalam su'ul khatimah. Sebab saya ni selalu perjalanan jauh. Betul. Kalau hujung minggu tu, bila ekonomi tu dah masuk perjalanan sangat jauh, lebih kurang 3-4 jam. Bila perjalanan jauh ni, dia fikir macam-macam. Kok mati dengan jalan ke, berlaku. Kita kadang-kadang kita dah jaga. Tapi kita tak tahu kematian kita ni macam mana. Betul. Jadi bila mati, bila minta, ya Allah matikanlah aku dalam iman. Ya Allah, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman. Wa ahyina bil iman wa amitna bil iman. Dan matikanlah aku dalam iman. Jadi bila kita minta mati dalam iman ni, supaya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Kak Zahidah atas perkongsian doa tersebut. Jadinya kita ni kan manusia ni dia ada atas bawah. Ya, betul. Kehidupan ni lagu tu lah dia punya asam garam dia. Bukan benda sedap di dunia ni kan. Jadinya penting untuk kita mohon dengan Allah Ta'ala supaya berada dalam keadaan beriman semua. Sebab iman ni memang sifat dia yazid wa yanqus. Dia tambah kadang-kadang, dia kurang kadang-kadang. Jadi dengan siapa lagi kalau kita nak minta? Betul, kalau bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih banyak kepada semua penonton podcast Smack Kelantan untuk episod yang bertajuk Orang Kelantan 1000 bulan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episod yang seterusnya. Jangan lupa untuk ikuti podcast Smack Kelantan ataupun Mac Kelantan di platform Facebook kita ada, YouTube dan juga TikTok. Yang mana kita akan tayangkan video kita ni setiap hari Jumaat malam Sabtu. Gitu jadinya. Jangan lupa untuk stay tune setiap minggu sambil-sambil duduk rehat-rehat malam hujung minggu dengan family dan sebagainya, boleh dengarkan perbincangan kita perbincangan lah, perbualan lah basically para panel di podcast Mac Kelantan. Kita jumpa pada episod yang seterusnya. Sukses Mac Kelantan. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.